Saya tak percaya rumah orang Islam tak ada Quran. Teruk sangatlah siapa yang duduk dalam dewan ni ataupun yang ada dalam media sosial sekarang yang mendengar di medsos sekarang ni. Di rumah dia tak ada Quran. Teruk sangatlah kamu Islam, di rumah kamu tak ada Quran fizikal tu, Quran boleh sentuh tu. Kalaupun kamu tak baca tiap-tiap hari, takkan kamu tak mau tengok Quran kalamullah. Quran ni orang beriman, dia buka, dia tatap, dia tengok, dia angkat, dia kucup, dia rasa tenang. Dia belum baca lagi. Kalau betul iman kamu, kamu ambil wuduk, kamu pegang, kamu tengok, kamu kucup, kamu tatap, rasa tenang. Sikit pun rasa tenang. Ada, dia akan mai sikit walaupun sedikit ketenangan. Belum lagi baca. Nabi kata, Iqra'ul Quran. Bacalah Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Sesungguhnya Quran datang pada hari kiamat bagi syafaat kepada orang yang membacanya.